Hari ini kita nak mengumumkan 3 projek pembangunan infrastruktur yang berimpak tinggi di Kuala Lumpur untuk menyelesaikan masalah trafik. Seperti yang anda tahu, masalah trafik di bandaraya telah wujud sekian lama. Cuma bila kita nak cari penyelesaian ni, kita kena faham ada beberapa parti yang perlu memainkan peranan. Satu, Kerajaan Persekutuan. Bila kita sebut pasal Kerajaan Persekutuan, kita ada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kerja Raya, kita ada inisiatif yang kementerian lain boleh bantu. Saya bagi contoh, untuk Kementerian Pengangkutan, public transport. Untuk Kementerian Kerja Raya, jalan, highway, tol. Kemudian untuk sumber manusia, mereka boleh bantu dari segi bekerja dari rumah, flexi working hours. Banyak policy yang kita boleh mainkan untuk bantu mencari penyelesaian. Parti kedua adalah parti swasta. Okay, di mana mereka boleh bagi banyak insentif ataupun adakan inisiatif seperti Bangun KL. That is a private initiative to reward early birds. Hari ini kita nak umumkan inisiatif kerajaan tempatan di mana mereka menyediakan infrastruktur di kawasan setempat untuk menyelesaikan ataupun membantu dengan masalah trafik. 3 projek di 3 kawasan parlimen, satu di Segambut, satu lagi di Seputeh dan satu lagi di Wangsa Maju. Okay, untuk menyelesaikan dan membantu masalah trafik. Kita ada fasa yang kedua yang akan diumumkan nanti, tetapi untuk fasa pertama 3 projek ini lebih kurang 90 juta, lebih kurang dan dana ini datang daripada charge pembangunan. Bagi wilayah persekutuan, saya telah meminta Datuk Bandar mencari projek-projek seperti ini yang boleh memberikan impak tinggi kepada pengguna dan warga kota, kerana bila mereka meluangkan kurang masa dalam keadaan trafik, tekanan stres kerja akan berkurangan dan mereka menjimatkan masa. Yang tu yang penting. Itu sebab duit ini mesti dibelanjakan untuk warga kota. Oh, this has been in the pipeline since 2018. Just never kicked off. So finally now is being carried out. Yeah. Like what the mayor has explained just now, the level of service from F will be reduced to C when this is carried out. Yeah, so this would mean people will spend less time on the road, especially for a high density area like Mont Kiara. It will also benefit all the Hatamas residents. Our Majlis Perwakilan Penduduk here, they have been asking this since 2018. Yeah.